Nicaragua ialah negara di Amerika Tengah antara Lautan Pasifik dan Laut Caribbean. Selepas protes 2018, sekurang-kurangnya 350 orang terbunuh di Nicaragua. Ribuan cedera dan ramai ditahan, menurut Badan Antarabangsa. Kerajaan meluaskan kuasa pasukan keselamatan. Kawalan jalanan dan internet diperketat. Rakyat Nicaragua kini kurang bincang politik walaupun di rumah. Pada 2023, ratusan tahanan politik diusir paksa dari Nicaragua dengan pesawat. Sebahagian pengkritik dilucutkan kewarganegaraan dan harta benda. Ketakutan dan rasa tidak percaya menjadi norma hidup seharian. Nicaragua membujur dari utara ke selatan. Negara ini punya tasik besar dan kawasan pegunungan. Di bandar, rakyat Nicaragua bekerja dalam perdagangan, perkhidmatan dan pembinaan. Di luar bandar, mereka menanam kopi, tembakau dan tebu. Gaji di sana rendah. Oleh itu, mereka berjimat cermat dalam semua hal. Ubat dibeli sebiji-sebiji. Barang sekolah diwariskan dari satu orang ke orang lain. Elektrik dan air digunakan dengan hati-hati. Di kampung, penduduk Nicaragua pergi mengambil air dengan kanister. Mereka menghabiskan berjam-jam ke klinik dan sekolah. Kiriman wang dari saudara di luar negara membantu mereka bertahan hidup. Ia juga menampung perbelanjaan asas makanan dan tempat tinggal. Nicaragua mempunyai banyak gunung berapi aktif. Gempa bumi dan tanah runtuh sering berlaku. Ketika musim taufan, hujan lebat dan banjir melanda Nicaragua. Pada tahun 2020, taufan Eta dan Iota melanda hampir berturut-turut. Ia melanda pesisiran Caribbean Nicaragua. Taufan itu memusnahkan rumah dan menenggelamkan tanaman. Ia juga merosakkan jalan raya serta talian elektrik. Ketika musim kemarau, hasil jagung dan kacang di Nicaragua berkurangan. Harga barangan asas pula meningkat. Pihak berkuasa mengisytiharkan darurat, namun bantuan tidak mencukupi untuk semua. Proses pemulihan di Nicaragua mengambil masa berbulan-bulan. Rakyat terpaksa berhutang atau mencari pekerjaan bermusim. Pada separuh kedua abad lepas, sebuah diktator keluarga lama berkuasa di Nicaragua. Selepas kejatuhannya, Nicaragua alami perang saudara. Ini antara pemimpin kiri baru dan lawan bersenjata. Ada korban dan kemusnahan. Akhir 90-an dan awal 2000-an, Nicaragua berunding dan reformasi. Namun, kemiskinan dan rasuah kekal tidak hilang. Bencana alam sering kali menghalang kemajuan negara. Gempa bumi ibu kota 70-an dedah, piawaian binaan lemah. Pemulihan di Nicaragua ambil masa bertahun-tahun. Ketidakpercayaan pada negara berakar umbi. Ia masih pengaruhi keputusan rakyat kini. Pemimpin Sandinista kembali berkuasa di Nicaragua pada 2007 dan mengukuhkan kawalan ke atas mahkamah, pilihan raya serta pasukan keselamatan sepanjang tahun berikutnya. Pembangkang di Nicaragua beransur-ansur disingkirkan dari politik. Pada pilihan raya 2021, ramai pengkritik kerajaan dipenjara atau dibuang negeri. Pemerhati antarabangsa pula menyatakan ketiadaan syarat persaingan yang adil. Membincangkan perkara ini secara terbuka di Nicaragua sangat berisiko. Rakyat takut kehilangan pekerjaan dan kebebasan mereka. Kehidupan politik kini terbatas kepada acara yang telah diselaraskan. Selepas protes di Nicaragua, pengawasan kejiranan, sekolah dan institusi diperketat. Kamera diletakkan di pejabat kerajaan dan persimpangan. Aktivis setia mencatat siapa dan di mana berkumpul. Di Nicaragua, seruan aksi di media sosial membawa amaran dan penggeledahan. Guru dan pekerja perubatan di Nicaragua dipaksa sertai perhimpunan rasmi. Ucapan awam mereka diawasi. Usahawan di Nicaragua mengelak bercakap politik, termasuk dengan pelanggan tetap. Penapisan diri sudah jadi kebiasaan. Mereka melihat siapa di sekeliling sebelum bercakap. Di Nicaragua, pejabat berita bebas ditutup, harta benda dirampas, pencetak enggan mencetak akhbar dan lesen saluran TV ditarik balik. Wartawan di Nicaragua ditahan atas kes pentadbiran, dipanggil untuk soal siasat dan didakwa secara jenayah. Ramai yang melarikan diri dan mengendalikan laman web dari luar negara, tetapi sumber di Nicaragua takut bersuara walaupun secara anonim. Pihak berkuasa menutup ribuan pertubuhan masyarakat, termasuk universiti dan struktur amal. Masyarakat Nicaragua kurang tahu apa yang berlaku di penjara, bagaimana wang dibelanjakan dan siapa yang membuat keputusan. Oleh itu, habar angin dan rasa tidak percaya semakin meningkat. Sebahagian paderi di Nicaragua menyokong mangsa protes. Akibatnya, mereka berdepan penahanan, denda, pengusiran dan larangan aktiviti. Seorang uskup terkenal di Nicaragua dijatuhi hukuman penjara lama. Beliau kemudian diasingkan. Peserta tunjuk perasaan jalanan di Nicaragua dipenjara atas tuduhan berat. Peguam dihalang membela klien mereka. Keluarga tahanan di Nicaragua hilang pekerjaan dan pendapatan.
Pelajar pula hilang tempat di universiti. Kisah dari penjara tentang pengasingan dan keadaan buruk meyakinkan ramai. Risiko terlalu tinggi, jadi protes di Nicaragua hampir reda sepenuhnya. Di pasar raya Nicaragua, pilihan memang ada. Namun, harga naik lebih cepat dari pendapatan. Jadi, orang beralih ke pasar dan membeli yang paling ringkas. Bandar di Nicaragua ada air dan elektrik. Tetapi bil menekan bajet. Di kampung, gangguan bekalan adalah biasa. Pada waktu malam, kawasan di Nicaragua sunyi sepi. Lampu jalan sering tidak menyala. Bas di Nicaragua panas dan sempit. Penghawa dingin hampir tiada. Doktor dan guru berhenti atau berhijrah. Pengganti mereka kurang. Institusi kerajaan di Nicaragua mempunyai ramai pengawal. Di teksi, tempat kerja dan barisan, orang elak bicara politik. Ini untuk mengelak masalah. Ekonomi Nicaragua bergantung pada pekerjaan tidak formal. Ini merangkumi jualan jalanan, pembaikan dan kerja kurir. Banyak perkhidmatan kecil tanpa kontrak atau perlindungan. Di luar bandar Nicaragua, ramai bekerja dengan kopi, tembakau dan tebu. Mereka bekerja dari subuh hingga senja. Gaji harian mereka kecil sekali. Ia bergantung pada cuaca dan harga dari pemborong. Cukai dari pendapatan ini jarang dikutip. Tiada pencen akan diterima kelak. Keluarga di Nicaragua meminjam wang dari saudara mara. Mereka juga menjual peralatan. Mereka berjimat dalam rawatan perubatan dan pendidikan. Kiriman wang dari luar negara kini sumber utama kewangan. Ini untuk berjuta-juta rakyat Nicaragua. Pada 2013, pihak berkuasa Nicaragua mengumumkan projek terusan antara lautan dengan pelabur China dan memberikan konsesi jangka panjang. Mereka menjanjikan pekerjaan dan pembangunan, lalu mula merampas tanah daripada penduduk luar bandar Nicaragua dan merancang laluan. Pembinaan tidak pernah bermula. Syarikat itu hilang dari pandangan umum. Ramai tidak menerima pampasan yang sewajarnya. Pada 2024, Nicaragua membatalkan konsesi itu sendiri. Bagi rakyat Nicaragua, ini lambang janji tidak ditepati dan keputusan tidak telus. Ia menjejaskan golongan paling rentan, meninggalkan keluarga tanpa tanah dan pendapatan. Orang sentiasa berhijrah dari Nicaragua, tetapi kebelakangan ini eksodus itu menjadi besar-besaran. Ratusan ribu penduduk Nicaragua mencari perlindungan di Costa Rica. Ramai cuba masuk Amerika Syarikat melalui Meksiko. Ada juga yang berpindah ke Sepanyol. Keluarga di Nicaragua hidup terpisah bertahun-tahun. Ibu bapa bekerja di tempat lain, anak-anak tinggal bersama nenek. Perjalanan itu berbahaya. Orang jatuh sakit, kehilangan dokumen. Mereka ditipu atau menjadi mangsa penjenayah. Wang kiriman membantu mereka yang tinggal di Nicaragua untuk terus hidup. Namun, negara itu kehilangan doktor, guru, jurutera dan pelajar. Hanya sedikit yang berani kembali, kerana risiko dan kemiskinan masih berterusan. Di keluarga miskin Nicaragua, kanak-kanak awal membantu dewasa. Mereka bekerja di ladang, menjual air dan buah di persimpangan jalan atau menjaga adik-beradik. Pakaian seragam sekolah, buku nota dan pengangkutan adalah beban kewangan besar bagi keluarga Nicaragua. Internet mahal dan tidak stabil. Justru, kelas dalam talian tidak dapat diakses semua. Perkahwinan awal dan kehamilan remaja kerap berlaku di Nicaragua. Bantuan perubatan pula terhad. Guru-guru berhenti atau bertukar profesion. Guru baharu pula bekerja tanpa pengalaman atau bahan. Remaja Nicaragua memasuki alam dewasa tanpa kemahiran. Ini menyukarkan mereka mencari pekerjaan stabil. Kerajaan Nicaragua mempunyai hubungan erat dengan Cuba, Venezuela, Rusia dan Iran. Ia juga berselisih dengan Amerika Syarikat serta beberapa negara jiran. Pada 2021, Nicaragua memutuskan hubungan dengan Taiwan dan mengiktiraf China. Ini bagi mendapatkan pelaburan dan sokongan politik. Sekatan Barat semakin ketat menyukarkan Nicaragua mendapat pinjaman dan geran. Ada perbincangan mengenai bekalan bahan api dari Venezuela dan pembelian kenderaan dari Rusia. Namun, rakyat Nicaragua hampir tidak merasai kesannya. Dasar luar ini mengukuhkan kuasa pemerintah tetapi sedikit mengubah kehidupan harian. Bagi pelancong, Nicaragua menawarkan kawasan kolonial, gunung berapi dan pantai dengan luncur air yang baik. Di kawasan popular Nicaragua, keselamatan lebih ketat, jalan raya lebih rata dan kafe buka lewat. Berdekatan, kelihatan kawasan miskin Nicaragua di mana penduduknya mencari rezeki sampingan. Apabila dunia krisis atau Nicaragua tegang, aliran pelancong akan berkurangan. Pemandu pelancong, pemandu teksi dan pemilik hotel kecil hilang punca pendapatan. Pihak berkuasa Nicaragua cuba menjauhkan pelancong dari kawasan protes dan penahanan. Bagi penduduk tempatan, ini sekadar tontonan kerana kehidupan harian mereka tidak banyak berubah. Kelangsungan hidup di Nicaragua bergantung pada tolong-menolong. Jiran berkongsi makanan.
Komuniti mengumpulkan barang dan ubat. Saudara dari luar negara mengirim wang. Gereja dan sukarelawan di Nicaragua menyediakan dapur umum dan konsultasi medis gratis. Namun, kerja mereka sering dibatasi. Di Nicaragua, orang membuka perniagaan kecil dari rumah. Mereka menjahit, membakar dan membaiki telefon. Remaja belajar bahasa dan mencari jalan sah untuk berhijrah. Kebanyakan orang di Nicaragua mengidamkan hal sederhana. Mereka ingin bekerja tanpa takut dan bercakap tanpa ragu. Jika ini menarik, sila langgan agar tidak terlepas episod baru. Kami sajikan semuanya ringkas dan tepat.